Assalamualaikum. Ini kita dapat resepi. Cara panak-panak je deh. Lepas tu nak tengok resepi gopo tu kita mai tengok sekali. Lepas tu jangan lupa tu nak tekan like, tekan share tak dah. Resepi mula-mula kai krop pat siu ataupun air garing goreng cicak dia. Cara lagu mana mai tengok sekali. Buh minyak, gelomok air ataupun jagung. Minyak panas buat air masuk. Goreng air garing dulu dah. Gara-gara dia sikit. Bergaring dah akan naik sejak minyak. Lepas tu buh minyak, bawang putih, bawang merah, goreng-goreng, buat air. Lepas tu buh siu dah masuk. Kucah-kucah, sakar, baking, sok cireh, sok cili, cicak sotong, cicak kotong. Goreng-goreng. Lepas tu saya rasa tengok lu rasa sedap dah buah pun jagung pacak air masuk. Lepas tu buat air kita goreng ladang atau masak. Goreng air rata buah dan tumas sikit goreng. Gak tak boleh dah boleh kek buah pinggir. Resipi 38 saat. Kai krop pat siu sudah dah boleh kita dah. Menu yang kedua kuih goreng kacang. Cara lagu mana mai tengok sekali dah. Masuk minyak, bawang putih udah, goreng-goreng, lepas tu masukkan kuih tiaw, goreng-goreng, lepas tu masukkan cicak hitam, goreng-goreng. Masuk sos cireh, sos cili, cicak sotong, gula, sedikit aji, cicak hijau, toge, kacang tumbuk. Lepas tu goreng-goreng, lepas tu masuk telur, bagi telur masak apa siap, bagi goreng-goreng bagi rata, masukkan daun. Lepas tu goreng bagi dia masak. Boleh angkat 30 saat resipi kuih tiaw kacang, boleh cuba. Menu yang tiga air kukuh cicak ataupun kaineng siu. Menu ni nak terah. Cara ke mana mai tengok sekali. Mula-mula buat air panas, buat air, masuk siu dam, kucah-kucah, gula, aji, cicap, sok ciran, sok cili. Lepas tu kucah-kucah bagi acuh, akak masuk makut dulu. Lepas tu buat siu dam, bawang putih, halia, akak pakcik, lepas tu ramah-ramah huya rata molek. Lepas tu kukuh, lepas tu buat tomato, akak pakcik, ubi hulak. Lepas tu buat kuah yang kita buat. Kukuh yang lebih masak. 30 saat resepi kaineng siu kita sudah dah. Biar nak terah, boleh kita dah. Menu yang keempat nasi goreng daging telur. Buah minyak, bawang putih daging, goreng-goreng. Lepas tu buah minyak tu baik. Lepas tu buah telur. Goreng-goreng, gubih yang terus masak. Goreng-goreng, masuk nasi putih, goreng-goreng, gula, aji, cicak sotong, sos cili, sos cireh, siu dam. Goreng nasi bergelomok akak-akak molek. Lepas tu cicak kotong. Goreng dia sikit, boleh kek buah pinggir. Resipi 28 saat. Kau partner siu dam sudah dah. Pinak terah boleh kita terah.